Okay, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zela Auto. Hari ni ada sebuah Saga NFE Saga baru lah. Dia datang kat kita. Dia cakap mileage untuk timing belt ni dah lebih. Kita pun tengok meter dia 97,000. Untuk timing belt ni dia 80 je. 80 ataupun 4 tahun. Tengok mana sampai dulu Okay, kalau kita tengok kat sini dia punya timing belt ni pun dah keras. Lagi satu dah merekah ni kesan-kesan dia dah rosak timing belt ni. Ini kalau tak tukar, putus, memang angkat head. Angkat head, bal bengkok semua. So benda ni penting Kalau kita kat sini Zela Auto, kita buat package timing belt kita tukar one set Siap dia punya oil seal camshaft 2 atas, oil seal crankshaft bawah 1, water pump sikit jalan. Ni outside belt belah luar punya. Ni pun dah teruk, merekah-rekah dah. Okay. Lagi satu coolant. Satu botol cukup. Okay. Satu owner pun datang kat kita, dia nak buat servis dia punya mileage untuk minyak enjin dengan minyak CVT. Untuk Persona ni dia pakai minyak CVT servis minyak enjin dengan minyak CVT. Untuk minyak enjin dia pakai 530. Fully ni minyak enjin mileage dia 10,000 saja. Okay, untuk minyak CVT ni, kalau kita tukar minyak CVT ni, kita dah buang minyak, kita masuk minyak baru, kita nak kena buat calibration pakai scan Kalau tak buat, nanti akan ada masalah pada meter dia akan keluar transmission fault. Tu masalah. So untuk minyak CVT ni memang nak kena buat calibration Okay. Kereta pun dah siap, kita pasang, kita bleeding, kita masuk minyak, kita buat calibration, semua dah settle. Tak ada masalah, kita pun dah bawa running apa semua, cantik, cun, sedap kereta. Sebab timing belt pun dah baru kan. Air coolant pun dah baru, minyak baru. Okay. Untuk korang yang kat luar sana nak buat timing belt, outside belt ke, servis, boleh terus datang dekat Zela Auto Boleh contact kita dekat FB page. Okay. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.